seluar, tudung, kan, baju kurung, kemudian brush, kan, apa sahajalah yang kecil-kecil itu, gincu dan lain-lain. Nampak kecil kan, tapi gincu itu siapa yang punya? Arwah isteri punya. So cara dia, yang pertama, asingkan mana yang mahal, mana yang murah. Tuan-tuan jangan anggap baju tu murah. Kita ada artis, dia punya baju dia pun dekat berpuluh ribu. Bayangkan. Jadi itu adalah harta pusaka simpanan yang perlu difaroidkan. Jadi asingkan mana yang mahal, mana yang murah, asing. Lepas tu, ini satu asing. Yang kedua, buat perbincangan. Perbincangan ni wajib melibatkan semua ahli waris. Siapa ni? Kalau seorang isteri itu mesti ada suami dia dan mesti ada semua anak-anak kandung dia, anak kandung. Anak-anak kandung dia. Kalau si mati ni dia punya anak tu, apa dia suami dia dah meninggal kan, tinggal anak perempuan, panggil adik-beradik. Semua waris-waris si mati ni mudah bincang dekat rumah tu. Sekarang ni kalau orang tu duduk jauh kan, contohnya duduk kat luar negara tu, contoh boleh masukkan dia dalam Google Online atau Google Meet kan, Google Meet untuk bincang. Kenapa? Sebab ini kena ada persetujuan. Buat perbincangan, dapatkan persetujuan. Contohnya, dia maklumkan, okey, ni ada brus-brus mak Zulian tu dekat satu mak buat koleksi banyak, harga dia mahal. Masa tu bincang sesama ahli waris, siapa yang nak, setuju, kau nak naik, kalau ada yang tak setuju, jual, nilaikan, kau beli, masukkan di dalam senarai harta duit faraid. Jadi setiap orang tu dia bincang sesama tu, mesti semua ada. Kalau ada yang tak ada, pastikan dapat persetujuan. Jadi nak tak nak, kena panggil lah mesyuarat. Panggil mesyuarat, buat GM lah, buat tu, guna Zoom dan sebagainya. Okey, ayah ni dia ada jubah, ada 10 jubah ayah. Kau nak, siapa yang nak? Okey, nak. Macam tu. Kata yang suluk, ada nak yang jubah ayah tu, kopiah ni. Macam tu lah cara. Tak boleh si ibu tu. Sedangkan kain pelikat ayah pun dia tak boleh nak bagi orang tanpa dapat izin daripada semua. Dia kena bincang sesama ahli waris ni, ahli yang berhak kepada harta si mati, tentang harta ni nak buat apa. Contohnya kata, okey, ayah ada kain pelikat, ada lebih kurang 20 kain pelikat dalam almari tu, ayah pun. Okey, jadi siapa yang nak? Ataupun kita nak sedekah dekat masjid. Kata abang, kata kita sedekah dekat masjid lah. Kata yang kedua, setuju. Setiap person dalam senarai waris yang berhak tu kena dapatkan persetujuan. Kalau ada seorang kata dia tak setuju, maka dia boleh ambil. Setuju nak bagi dia sikit, tapi dia kena bayar. Nanti duit tu boleh bagi-bagi dengan waris yang lain. Ini untuk harta yang kecil-kecil. Okay? Jadi saya beritahu tuan-tuan, kalau saya meninggal, jam tangan saya ni tak boleh bagi sesuka hati. Contohnya, anak saya tu ada 4 orang, 4 lelaki. Isteri saya kata nak, alok ambil jam ni. Tak boleh, dia kena dapat sejual daripada 3 yang lain. Sebab ibu tak ada kuasa, dia tak ada kuasa petik sebab jam ni di dalamnya ada milik ibu, ada milik anak. Setiap 4 orang anak lelaki saya ada hak kepada jam. Dan kenapa si ibu tu berikan pula kepada orang lain, kepada anak yang sulung?
menafikan 3 orang lagi anak. Ni baru jam. Ni cincin saya. Dan dalam almari itu dengan baju-baju daripada ni sampai sini itu, setiap baju tu kena isytiharkan, kena sebut mak kita ni, ayah dia dah meninggal, anak selalu kata okey, arwah mak ni ada baju 30 baju. Okey, kalau dapat ambil gambar-gambar, tunjukkan sekali, ni baju mak, apa yang nak ambil, siapa yang tak nak tak apa. Kalau tak nak, kita bagi dengan makcik kita. Dia kan orang susah, tapi dengan syarat mesti dapat persetujuan. Kalau tak dapat persetujuan, tak boleh. Kalau si ibu tu dia guna kuasa dia kata suami dia meninggal, ibu tu kata ini harta ayah kau yang kecil-kecil ni semua mak uruskan, dia bagi suka-suka hati, mak tu berdosa. Sebab pada pakaian ayah, jubah ayah tu ada hak milik anak-anak waris-warisan dia. Ini jubah yang saya pakai. Kalau saya meninggal, di sini ada hak isteri saya, ada hak 4 orang anak lelaki saya. Adik-beradik saya tak dapat lah, sebab saya ada anak lelaki. Siapa-siapa yang ada anak perempuan sahaja, maka hak harta pusaka boleh diberikan, bahagikan faraid kepada bapa saudara dan mak saudara. Kenapa? Saya ada jemaah, saya faham kerisauannya. Dia anak semua perempuan, anak dia semua perempuan. Hukum faraid, kalau anak dia semua perempuan, maka adik-beradik kepada si mati akan dapat hak. Islam ni cantik. Islam ni nak supaya kalau si mati ni, contohnya suami dia meninggal, anak semua perempuan, meninggalkan mak dan anak-anak perempuan, bapa-bapa saudara dia tu diberikan harta supaya dapat jaga yang perempuan ni, supaya dapat jaga. Tapi adakah benda itu berlaku? Allah, saya faham dia risau. Jadi macam mana nak buat? Saya kata dengan dia 2 cara. Satu, buat hibah, siap-siap waktu hidup. Kedua, buat wasiat. Buat wasiat. Tapi ingat, wasiat ni tak boleh kepada ahli waris. Kalau beri juga, nanti mahkamah akan panggil waris ni setuju tak dengan wasiat si mati. Kalau tak setuju, dia akan kembali kepada faraid biasa. Okey? Ini sepaham. Kalau ada anak perempuan, adik-beradik si mati itu akan dapat. Okey. Jadi saya nak jelaskan betul-betul. Saya dah jawab dengan imam tadi itu. Dia dapat kopiah, dia dapat jubah daripada keluarga. Saya kata boleh terima sekiranya imam tanya dengan waris tu, adakah semua ahli waris setuju? Kau bagi-bagi ni semua ahli waris dapat izin, semua ahli waris tu. Kalau dia just bagi sebab mak dia suruh bagi. Ada tanya tak dengan kakak yang dekat Kuala Lumpur tu? Ada tanya tak dengan abang yang dekat Johor? Ada tanya tak dengan adik-beradik yang lain duduk kat Australia? Kalau tak ada tanya, jangan ambil. Itu haram hukum. Sebab pada kain pelekat itu ada hak masing-masing. Power bank saya ni, misalnya isteri ni, dia ada barang dia beli. Contohnya peti ais tu isteri yang beli, tu jadi harta faraid je lah. Blender tu isteri yang beli, so milik isteri kan, faraid. Apa lagi? Loyang, pinggan-pinggan isteri dalam almari tu, beli dekat Langkawi ke kat mana kan, itu semua adalah harta pusaka si mati tu. Kena bincang. Yang kita tahu lah, yang kita tak tahu dah macam mana, dah bercampur kan. Bincang baik-baik. Contohnya isteri dia ni adalah pengusaha roti terkenal di Miri. Contoh ada loyangnya, ada ovennya,
ada bekas tu semua, tu isteri yang beli. Itu harta pusaka si mati juga, perlu bawa kepada perbincangan. Tak boleh suami ambil hak bagi-bahagikan. Ni Adong ambil je lah. Ada tak tanya dekat anak yang dekat KL tu? Anak dekat KL duduk jauh, tapi dia ada hak kepada loyang mak dia tu, arwah mak dia. Macam tu sekali. Sebab dia ada hak lah, ada hak. Besar kecil ke dah. Ini tak ada kena-mengena dengan nama lah ya. Okey, balik ke cerita ni. Angkat. Saya bagi point mudah faham. Semua yang diangkat tak boleh dapat harta. Satu sen pun tak boleh. Anak angkat, mak angkat, ayah angkat, tak boleh kepada harta si mati. Osman kahwin dengan Bedah, kahwin tak dapat anak. Orang dulu kata, kalau kita ambil anak angkat, rezeki jaga anak angkat Allah bagi yang kandung. Mudah-mudahan insyaAllah. Kemudian masa tu diangkatlah Osman kahwin dengan Bedah. Diangkat Salmah, baby lagi Salmah. Salmah ni baby lagi, kita nama dia Salmah lah. Isteri pun susukan dia dengan 3 kali kenyang kan, untuk menghalalkan mahram dan sebagainya. Maka Salmah ni duduk dalam keluarga tu, membesarlah Salmah sampai Salmah tu umur 40 tahun ataupun 30 tahun. Meninggallah Osman meninggal. Macam tu meninggal. Maka Salmah tak boleh dapat harta Osman sepusin, 1 sen pun tak berhak. Tak boleh. Jangan bagi dekat Salmah. Why? Sebab dia anak angkat. Tak kesian ke? Kesian tak? Jadi macam mana nak buat? Ni saya listkan antara 3 cara boleh bagi dekat Salmah. 1, buatlah wasiat. Osman, kau dah tahu anak kau ni anak angkat, status dia anak angkat, dia tak ada hubungan darah yang boleh faraid, yang boleh mewarisi harta. Ni Salmah ni anak angkat. Jadi Osman dah tahu, Osman buatlah wasiat. Ingat, wasiat buat bukan kepada ahli waris, dan tak boleh lebih 1/3. Tapi dia kena jujur lah cakap dengan Salmah. Salmah, kita tahu anak angkat. Jangan sebab nak jaga hati, nak jaga perasaan, takut Salmah tu kecewa. Ada tu minta maaf ya, dia siap letak Salmah binti Osman lagi tu. Salmah binti Osman tu. Masalah tak? Masalah lah ya Allah. 1, hak faraid. Kata Salmah, aku kan binti Osman, dia dapatlah. 1. Kedua, nanti Salmah ni kan dia kulit putih, hidung dia mancung macam pramugari. Orang datang saya Salmah, orang datang nak minang dia, nak minang, nanti nak kahwin. Sebab dia kan binti Osman, Osman ni nikah kan, jadi wali. Hai, cari pasal Osman. Mana boleh wali bapa angkat? Nanti jadi perkahwinan tak sah. Nanti kahwin kawan tu dapat anak, semua tak sah. Habis. Osman ni nanti mati, dia kena dalam kubur nanti. Jangan sebab nak jaga hati manusia di dunia, kamu dapat kemurkaan Allah. Tak apalah, bincang baik-baik dengan Beda. Kita tak boleh rahsia lagi dah. Mari kita berterus terang. Beda tu bini dia menangis-nangis, bengkak bini mata. Besok Osman panggil Salmah. Halo, Nyayah nak tahu tu, minta maaf sangat. Halo, ni sebenarnya anak angkat. Terkejut, memang terkejut. Tak apa, dunia
ada hikmah dia. Terus terang dengan dia angkat. Tapi ayah dah siapkan rumah ni Alung punya. Ayah nak buat wasiat, tapi wasiat tak boleh lebih dari 1/3.